Pernah tak anda terfikir, macam mana sebenarnya Malaysia yang kita kenal hari ini terbentuk? Bukan setakat sempadan atau politik, tapi jiwanya. Hari ini, jom kita sama-sama jelajahi perjalanan yang sangat luar biasa di sebalik satu idea besar, peradaban Malaysia. Jadi, apa sebenarnya yang membentuk jiwa sesebuah negara tu? Nah, kita akan lihat macam mana gabungan perdagangan, kepercayaan dan juga, konflik selama beratus-ratus tahun telah membentuk satu identiti yang sangat unik. Kita akan mulakan dari akarnya, dari permulaan sekali. Baiklah, kita mulakan dengan akar umbi kita, pengaruh dari timur. Kisah kita ni bermula jauh di Kepulauan Melayu Purba. Kita nak faham dulu asas peribuminya, lama sebelum pengaruh luar mula sampai ke pantai kita. Kalau kita tengok garis masa ni, kita boleh nampak betapa dalamnya lapisan sejarah kita. Semuanya bermula dengan zaman prasejarah, dengan pertempatan awal dan kepercayaan animisme yang jadi macam lapisan paling asas. Lepas tu, kita masuk zaman proto-sejarah, nampak kebangkitan kerajaan-kerajaan hebat macam Langkah Sukar dan Kedah Tua. Kemudian, sampailah ke kemuncak zaman pensejarahan dengan Kesultanan Melaka, sebuah empayar perdagangan dan budaya yang gah. Dan akhirnya, zaman sejarah moden, di mana perjalanan ke arah sebuah negara bangsa yang bersatu dan merdeka pun bermula. Okey, sekarang mari kita lihat dengan lebih dekat pertukaran idea yang berlaku. Dari India, kita dapat pengaruh Hindu-Buddha, konsep Dewa Raja atau Raja Tuhan. Dari China pula, kita ada hubungan diplomasi dan perdagangan yang erat, yang melahirkan komuniti unik macam Baba Nyonya. Dan yang paling besar impaknya, dari Timur Tengah, datangnya Islam. Ia bukan sekadar agama, ia mengubah cara kita melihat dunia, sistem undang-undang dan konsep Dewa Raja digantikan dengan Sultan. Setiap satu ni menambah satu lapisan baru yang sangat penting pada budaya kita. Segalanya berjalan dengan acuan timur, tapi kemudian satu angin perubahan mula bertiup. Kali ini dari arah yang berbeza, dari barat. Dan ia membawa satu cara pandang dunia yang sangat-sangat berbeza. Dan di sinilah letaknya pertembungan tu. Di satu sisi, peradaban timur sentiasa cuba seimbangkan pembangunan material dengan spiritual. Tiba-tiba, datang peradaban barat yang fokusnya lebih kepada kemajuan material. Mereka bawa idea rasionalisme, ilmu saintifik dan nilai yang berasaskan sekularisme dan individualisme. Jadi, ini bukan sekadar perbezaan biasa. Ia satu pertembungan yang fundamental. Jom kita pecahkan satu-satu. Idea pertama yang mereka bawa ialah rasionalisme. Senang cerita, ia adalah kepercayaan yang meletakkan akal dan logik manusia sebagai sumber utama kebenaran. Bukan lagi kepercayaan agama atau tradisi. Ini secara langsung mencabar cara fikir masyarakat tempatan pada masa itu. Selepas tu, datang pula idea secularism yang ni lagi besar kesannya. Ia adalah prinsip untuk pisahkan terus urusan negara macam takbir urus dan undang-undang daripada institusi agama. Agama hanya untuk urusan pribadi. Bayangkan betapa radikalnya perubahan ni berbanding dengan sistem kesultanan dulu di mana agama dan negara tak boleh dipisahkan. Dan pelengkap kepada semua ni ialah modernism. Ini adalah pandangan yang menganggap sains sebagai satu-satunya jalan untuk capai kebenaran mutlak dan kemajuan industri sebagai matlamat utama hidup manusia. Dengan tiga idea ni, lengkaplah kerangka pemikiran yang dibawa oleh penjajah. Jadi, kita dah lihat bagaimana acuan kolonialisme dibentuk. Penting untuk kita faham, idea-idea barat ni semua bukan sekadar teori dalam buku. Oh, tidak. Ia diaplikasikan secara praktikal untuk membina satu realiti sosial dan ekonomi yang baru di Tanah Melayu. Dan apa matlamat utama mereka? Kita selalu dengar tentang 3G kan? Gold, Glory, Gospel. Emas, kemegahan dan agama. Kuasa Eropah yang datang bermula dengan Portugis, kemudian Belanda dan akhirnya British. Semuanya ada agenda yang jelas. Eksploitasi ekonomi, kebanggaan dan kuasa dan menyebarkan agama mereka. Petikan daripada J.S. Furnivall ni sangat-sangat tepat. Mereka bercampur tetapi tidak bersatu. Inilah gambaran sempurna tentang masyarakat majmuk yang direka oleh British. Pelbagai kaum hidup sebelah menyebelah tapi tak pernah betul-betul digalakkan untuk bersatu padu sebagai satu komuniti. Jadi, macam mana mereka buat? Inilah strateginya yang terkenal. Pecah dan perintah. Orang Melayu kebanyakannya dikekalkan di kampung. Imigran Cina pula dibawa masuk ke Lombong dan bandar. Imigran India pula dibawa ke ladang-ladang getah. Sistem pendidikan pun diasingkan. Strategi pemisahan ikut ekonomi, tempat tinggal dan pendidikan ni kesannya sangat mendalam dan berpanjangan. Baiklah, selepas fasa penjajahan, tibalah masanya untuk menempa identiti kita sendiri. Dan legasi inilah yang meninggalkan satu cabaran yang sangat besar. Persoalannya sekarang, macam mana nak satukan semula sebuah masyarakat yang telah sengaja dipecah belahkan selama ini? Dan detik penentu itu tiba pada tahun 1957. Merdeka!
Inilah titik permulaan di mana tugas berat untuk membina sebuah negara bangsa yang bersatu benar-benar bermula. Jadi, untuk cuba merapatkan jurang yang ada, satu formula diperkenalkan, rukun negara. Ini bukan sekadar slogan untuk dihafal tau. Ia adalah satu falsafah kebangsaan, satu set prinsip panduan yang sangat penting. Tujuannya untuk membentuk satu acuan, satu identiti Malaysia yang boleh dikongsi bersama. Okey, kita dah lihat masa lalu. Sekarang kita lacukan ke hari ini. Kita tiba di era sekarang di mana Malaysia perlu mengemudi warisan sejarahnya yang kompleks ni dalam satu dunia yang sangat berbeza, dunia globalisasi. Kita sering dengar istilah dunia tanpa sempadan kan? Inilah realiti kita sekarang. Globalisasi, internet, teknologi digital, semua ni telah meruntuhkan sempadan fizikal. Ia buka pintu kepada banyak peluang hebat, tapi pada masa yang sama, ia juga datangkan cabaran-cabaran baru yang menguji identiti negara kita. Dan inilah dia, aksi pengimbangan yang perlu Malaysia lakukan setiap hari. Di satu pihak, ada peluang ekonomi dan teknologi. Tapi di pihak lain, ada cabaran. Pengaruh ideologi asing dan risiko tradisi kita terhakis. Jadi, matlamatnya jelas. Kita nak peluk kemodenan. Tapi pada masa yang sama, kita kena kuatkan teras etika dan peradaban kita. Satu tugas yang sangat mencabar. Dan ini membawa kita kepada satu persoalan besar untuk kita renungkan bersama. Dalam dunia yang serba terhubung dan tanpa sempadan ni, macam mana sesebuah negara, macam mana kita nak bina masa depan yang gemilang tanpa sekali-kali melupakan dari mana kita datang? Persoalan ini bukan hanya untuk Malaysia, tapi relevan untuk mana-mana masyarakat di seluruh dunia. Terima kasih kerana bersama saya dalam penelusuran kali ini.